siapa pernah tengok belangkas? Ini belangkas baru ditangkap fresh dari laut Selalu tahu makan je dah siap masak. Hari ni tengok sendiri macam mana. Rupanya kena bakar dulu, kena masak dulu baru boleh siap. Dia orang rebus dia pun memang hidup-hidup orang rebus. Kalau nak kumpul mati ni dia nak mati. Inilah dia belangkas. Pernah dengar tak pepatah seperti belangkas? Belangkas ni dia selalu kalau jalan berpasang-pasang. Baunya. Macam mana nak tahu dia dah masak sebelum siap? Dengar yang pakar kata bila dia dah kejung dah boleh masak. Sudah masak tu. Cara-cara menyiap belangkas oleh pakar. Pakai belakang dia. Itu kan pisau rembong, bro ni. Itu kan pisau dapur. Uji api kecil sikit. Kecil sikit api. Walaupun dapat yang tak banyak isi, tapi untuk lepaskan kepunan jadi dalam dia. Cara-cara nak buang dia punya racun macam mana tu? Racun. Duduk mana? Dia nak buang dalam mana? Perut dia. Perut dia. So dimaafkan, janji belangkas ni memang eksklusif di bawah khas. Dari laut Pantai Puteri. Laut Pantai Puteri, Melaka. Tu dia punya Cara-cara mengeluarkan racunnya. nampak ni.